Di zaman awal Islam itu, kepelbagaian latar belakang orang yang datang nak bersama dengan Nabi SAW, tiada di kalangan mereka itu yang dikesampingkan. Pernah terjadi ada yang terlari daripada prioriti Rasulullah SAW atas pertimbangan baginda ketika itu yang tidak ada niat yang tidak baik, tetapi dia tak kena dan Allah menegurnya, seperti yang berlaku kepada Abdullah ibn Umi Maktum. Nabi SAW sedang engage dengan pemimpin-pemimpin beberapa kabilah Arab untuk disampaikan Islam kepada mereka. Pada masa yang sama, baginda telah dihadiri oleh Abdullah ibn Umi Maktum yang hadir dengan tujuan untuk mengambil manfaat, nak belajar, ada persoalan-persoalan yang hendak disampaikan kepada baginda. Tetapi pertimbangan Nabi SAW ketika itu, ketua-ketua ni tadi, jika mereka memahami dan mereka menerima ajaran yang disampaikan itu, besarlah potensi dan manfaatnya, tetapi Allah menegurnya. Dan cara Allah SWT menegurnya itu juga, istilah orang kata makan dalam lah. Allah SWT menggunakan ganti nama orang ketiga. Maknanya Allah bukan kata, engkau wahai Muhammad telah memalingkan diri dari memberi perhatian kepada Abdullah ibn Maktum, tapi Allah SWT menggunakan ganti nama diri yang ketiga untuk menggambarkan yang boleh kita faham bagaimana tak kala kita buat seperti yang terjadi ini, kita satu lagi step distance away daripada Allah SWT. Kita jauh daripada Allah SWT kalau kita menolak orang-orang yang ada kecacatan, nak belajar, dan kita ada something yang kita nampak prospek lebih tinggi. Basically Allah tak berkenan tak kala datang kepadanya seorang yang buta, iaitu Abdullah ibn Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Walhal yang datang itu, yang si buta itu tadi, mana tahu, entah dia itulah orang yang benar-benar hadir untuk mendapat manfaat daripada benda yang kamu ajar. Yang ketua-ketua kabilah ni tadi, betul lah secara superficialnya nampak macam inilah orang yang kita nak dakwahkan, yang kita nak ajar secara orang kata mainstream dia. Tetapi ada kemungkinan yang cacat ni, yang seorang ni, yang kita tangguhkan ni, kalau boleh janganlah nak menyusahkan, nanti dah selesai ni baru nak pergi ke sini. Entah yang itu lebih berpotensi, yang lebih berprospek dan hadir benar-benar memberikan jiwanya, membuka jiwanya untuk dirinya itu dididik. Berat maknanya teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kita perhatikan.